Assalamualaikum guys, selamat pagi. So okay, hari ni aku nak pergi buat kerja sikit. Sambil-sambil tu aku akan buat review sikit lah mengenai kamera 360 ni. Sebab ni adalah first kamera 360 yang pernah aku pakai, pernah aku edit, dan semestinya aku pengguna DJI. Dan aku akan review secara sebaik boleh lah. Sebab aku, to be honest, aku minat guna 360 ni. Itulah nak cakap ni kan. Okay, minat sebab first time pakai. Sebab sebelum ni aku pakai Osmo 4. Jadi dia punya cara penggunaan tu sangat lebih, apa orang kata, lebih seronok lah guna 360 ni. Sebab macam sekarang aku tolak ni pun, aku bercakap dengan korang, angle tak fikir angle pun. Tu yang shock. Lupa CDI tak pasang lagi. Dah terbawa heavy cabut-cabut CDI. Ya. Okay, dah pasang. So sekarang aku nak pergi buat kerja jap dekat area sini. So korang akan ikut aku lah. Sambil-sambil tu aku buat lah apa yang boleh aku buat dengan video ni. So dari segi kualiti, macam sekarang depan aku, seperti kau tengok, ada matahari yang sangat terang, dan belakang aku sangat gelap. Kau tengok dia punya cara transition lighting tu. Yang tu aku suka. Ada setengah kamera, bila korang tukar-tukar macam tu, nanti lighting tu akan nanti terlebih overexpose, underexpose, ada yang gelap, ada yang terang. Jadi pada aku, untuk first time DJI keluarkan 360, aku kagum sebab diorang boleh balance kan dari segi colouring tu. Mungkin sebab lens tu membuatkan dia main peranan kot, satu belah depan, satu belah belakang. Jadi korang boleh manage lighting tu. Macam korang tengok sekarang lighting aku, Alhamdulillah, korang tengok keliling semua, shadow semua cantik. Alhamdulillah. So aku happy dengan investment kamera aku ni lah. Okay, itulah, korang tengok lah. Aku rasa aku baru je isi itu, tapi dia boleh tahan lah. Sebab kita dah terbiasa pakai full stroke. Walaupun dah modi, aku tak terasa minyak tu rabak macam pakai two stroke Tapi dia punya steam two stroke ni, bunyi dia, dia tak macam full stroke punya bunyi. Best, full stroke best, tapi dia punya bising tu, dia sekala kau perlukan keterangan senyap kot. Okay, so dari segi kamera, aku beli yang Aperture Combo. Aperture Combo ni seperti kau tengok yang ni lah. Aperture Combo ni aku beli sekali dengan bateri. Yang bestnya DJI ni gunakan bateri yang sama seperti Osmo 4, 5. Osmo 3 aku tak pasti. Osmo 3 rasa sama je, 3, 4, 5 semua dia pakai sama. Yang beza dengan yang ni, dia pakai yang 1950 mAh punya. Jadi untuk aku, pengguna DJI, memudahkan aku untuk, orang kata, tukar-tukar bateri tu. Maknanya DJI boleh pakai bateri, dia boleh pakai bateri. Jadi sekarang aku dapat ada total lebih kurang 5 bateri, dan sangat memudahkan aku tanpa memeningkan kepala. Kalau aku guna brand lain, bateri aku kena bawa lain, charger kena bawa lain, jadi leceh untuk aku. Ini pun aku sangat puas hati sebab colouring dia naik, apa semua naik, memang sangat cantik lah. Lepas tu, kelebihan DJI ni, dia punya kelebihan dia internal punya storage. Internal storage dia yang paling aku suka. Sebab kalau kau tak bawa memory card sekalipun, macam aku first time guna masa hari first aku guna pakai tu, dia punya memori tu aku tak set dekat memory card tau. Rupanya aku set kat dalam kamera tu. Aku terkejut, alamak, aku pelik kenapa aku beli memory card besar tapi 1 jam lebih. Time tu mungkin aku fikir, mungkin sebab 8K kot kan, 8K guna banyak storage. Aku silap geng, aku silap. Rupanya 100GB yang dalam kamera tu sendiri aku pakai. Rupanya yang 1 jam 40 minit hanya internal storage. 1 jam 40 minit weh, untuk 146GB. Untuk 1 jam 40 minit punya
Lepas tu dia punya vibration, maksudnya stabilize tu, itu shock. Stabilize dia okey. Oh gang. Okay, sebabkan minyak dia merisaukan aku. Awak dah biasa notify dah lama tinggal. Jadi aku akan isi minyak tu lah. Sekarang aku pakai kamera ni, dia punya internal mic aku tak tahu dia dengar ke tak bila on board macam ni. Sebab aku tak set pun mic. Jadi aku nak cuba fully kamera ni saja. Macam tu So mungkin bunyi angin sikit aku. Kosong. Kosong geng. Lepas tu aku suka DJI ni. Sensor dia sensor dia rare. Selalu pakai sensor segi empat. Dia pakai sensor yang petak. Itu yang memberikan peranan video tu jadi lagi sharp tau. Lepas tu dia ada D-Log semua. Aku bukan review kamera, cuma benda yang aku minat Lepas tu benda pun aku akan pakai. Jadi kita racun member kat dulu ni member racun S5. Tapi aku kurang sikit S5 sebab aksesori dulu. Macam ni tak ada aksesori. Mic pun aku dah ada. Jadi mudah beli kamera, beli bateri, semua dah complete dah. Bukan beli S5 aku dah tak boleh pakai dah punya bateri tu. So okey, dah detail print. Sekarang aku lagi hantar dokumen ni. Kerja aku simple je ini. So macam korang nampak tak stitching tu? Pada aku tak nampak sangat lah stitching tu sebab dia kurang. Stitching dia cantik walaupun untuk first model. Sekarang kita sudah pergi ke Rizda hantar dokumen. Video ini simple je sebab nak buat review je. Review dah beli kamera 360 ni, tak kena buat review kan. Dia shocknya kamera ni apa angle kau nak kau boleh pakai. Macam tu. Contohnya next time kau nak guna untuk TikTok, angle lain boleh pakai. Macam tu. Nanti aku akan try guna dengan mic pula. Tengok boleh ke tak mic ni. Mana tahu boleh bercuti guna kamera ni pula, apa underwater kan, menarik tak? Dia punya VTEC, oh shock.
Bila tak rasa tau VTEC dia. Tapi bila dah body sikit, dah ribut sikit, jauh. Nak hantar dokumen kat dalam. Aku hari ni nak pergi settle air aku guys. Tengok 125 handsome tu. Geramnya macam belum ada rezeki lagi lah guys. Ada rezeki nanti kita fikir-fikirkan lah. Kita usaha sampai kita kat bak lah. Bak kata Azri Water senyap sampai lunyai lah. Lupa dia. Aku nak inform dah. Shock buat pakai game 360 ni. Dia shock ke apa tau. Dia shock sebab tayar off, angle tak payah fikir. Nanti kamu edit. Itu yang shock 360 ni. Aku saja kan cukup orang semua ambil 360 kat. Bertahun aku tunggu DJI ni. Punca aku tak beli S5 tu, punca sebab dia lah. Sebab DJI ni lah nak keluarkan, kata nak keluar 360. Dari tahun lepas aku tunggu. Lepas tu tahun ni keluar, aku tak fikir panjang dah. Saving ke, tak ada saving ke, kita lantak sana. Penting aku ada kamera ni sekarang. Tak apa, bila ride tu bila ride tu shocknya ada 360. Itulah kau rekod lah macam mana tu. Macam-macam jenis angle boleh dapat. Okay, terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Okay, Ali. Handsome kan? Stripe kan? Kita beli sendiri je ni. Tak ada kosong ni. Hitam ni. Beli yang biru tu pun dah lawa lah. Oi, jangan racun. Nanti kalau ada rezeki kita yang tukar. Terima kasih. Ada apa ni? Nino. Okay, aku dah dapat dah tank 125. Nanti ini kita masukkan dalam konten YouTube lah. Jadi korang nantikan konten YouTube tukar tank 125 guys. Okay, sekarang aku akan buat video ni kepada night mode. Kita tengok perbezaan dia night mode bila menggunakan DJI Osmo 360 ni guys. Okay, so jom kita tukar. Okay, sekarang dia dalam setting super night guys. So macam mana? Ada beza banyak ke super night? Okay, untuk super night ni kelebihan dia semua benda akan jadi lagi terang. Sorry lah kalau kedudukan aku ni agak pelik sebab depan aku kita tengok ada tank. Jadi aku kena duduk kat sisi belakang. Okay, jadi super night ni pada aku semua benda akan jadi terang. Yang shadow semua jadi terang. Tapi dari segi kualiti aku tak dapat kaji betul-betul. Jadi korang nilai sendirilah daripada video ni. Ada beza tak? Dari segi kualiti, dari segi noise ke, dari segi colouring. Korang nilai sendirilah dan komen. Komen apa pendapat korang mengenai kamera ni guys. Minyak dah cakap nama 125. Jangan sewa ya.
Dubai sejak rem-rem dia sebenarnya. Tak ada main rem-rem, tak ada. Main rem-rem Y dah kata Malaysia boleh dengar motor aku tu. Motor tadi. Tadi ni. Betul tak? Dalam batu mana nenek naik. Macam mana nak cakap aku dah percaya meter 125 ni tapi sebab aku tak biasa kot dengan motor ni. Sebab motor aku dulu aku tahu macam mana meter dia, tapi meter ni macam tengok tu. Dia pun naik api betul. Itu sebab brake tu. Mungkin sebab bila brake minyak ke depan. Tapi mai kau tengok. Biol betul lah.